Assalamualaikum. Hari ni nak update bunga durian ni. Musangking ni dah 5 tahun. Dia dah 3 kali dah try buah ni, kali ketiga try bunga, harap-harap lekat lah. Banyak ni bunga dia. Ni. Bunga rendah je ni. Atas ni ada juga bunga. Ni bunga lagi. Ni bunga lagi. Atas ni bunga lagi. Dahan ni pun ada bunga. Ni rendah, ni paling rendah ada bunga juga. Alhamdulillah. Dah apa tu? 5 tahun dia. Dia tahun ketiga tu dia dah start dah berbunga tapi tak lekat. Ni harap-harap lekat lah. Dan ni ada juga duri hitam pun. Ni musangking, duri hitam pun dia berbunga juga. Kali pertama saya pergi dekat duri hitam. Kali pertama juga. Hilang penat puasa ni. Ni duri hitam. Okey. Bunga dia tak lebat macam musangking tu, sebab ni kali pertama. Dia ada dalam 1 2 3 4 carang je. Atas tak ada. 4 harap-harap lekat lah, sebiji 2 pun okey lah. Ni 5. Okey. Kim Hong pun dia start first time juga. Kim Hong ni dia pun sakit dulu sebab panjat dah kera, tapi kali ni dia try juga keluar bunga. First time Kim Hong ni. Kita tengok Kim Hong. Ni bunga dia. Tak harap, tak tahulah, harap-harap lekat lah. Ni ada lagi bunga dia sini. Ni patah dah kera dulu ni. Dia patah dah kera ni. Kita buat dahan lain lah. Macam marbar bentuk dahan dia. Tak apalah, janji dia keluar bunga nanti hidup subuh. Okey. Ada lagi pokok atas tu, dataran tu ada juga yang keluar bunga. Puas hatilah, alhamdulillah lah. Tahun kelima ni banyak dia keluar bunga. Okey, dataran atas tu banyak. Ni limau ni, banyak buah limau ni. Limau jangan cerita lah, banyak buahnya. Limau. Tu lagi. Okey. Saya ingat nak pruning pokok durian yang ni. Nak pruning hari ni, tapi dah penat dah. Lain kali, tapi pruning sikit yang rendah-rendah ni. Pruning dah rendah-rendah ni. Dah pruning rendah-rendah. Hak tinggi-tinggi tu bawa tangga tapi penat. Okey. Nanti saya update lah semula. Next bila dah keluar putik. Okey. Terima kasih.